Jika tuan-puan miliki satu keping 1 dinar ini, bermakna tuan-puan sudah ada simpanan sekitar RM2,900. Jika tahun lepas tuan-puan cuba menyimpan RM250 sebulan, tapi bulan ke-12 tiada RM3,000, inilah masanya untuk tuan-puan ubah cara simpan. Simpan dalam bentuk emas. Yang pertama, tuan-puan daftar akaun Emas Gap Public Gold. Klik link di bio saya, pendaftarannya adalah percuma. Dan yang kedua, tuan-puan konsisten menabung emas RM250 setiap bulan. Nanti bulan ke-12 tuan-puan ada sekitar 4.25 gram dalam akaun. Tuan-puan boleh fizikalkan 1 dinar seperti ini. Bila kita simpan emas tuan-puan, duit kita tidak mudah bocor. Bahkan gram emas kita semakin lama semakin bertambah. Inilah keajaiban bila tuan-puan menabung emas. Jika tahun ini tuan-puan berazam untuk kukuhkan kewangan, kukuhkan simpanan, mula menabung emas hari ini. Boleh klik link di bio ataupun rujuk video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya cara dan langkah mudah simpan emas di Public Gold.